nak, Sofia? Ha? Kau tu menyundan dengan lelaki lain? Kau tak kesian ke Kak Alif? Ha? Kau tak kesian ke Kak Alif? Tante Alif tu pun pendek jantan lain. Kesian Kak Alif. Abang tanya diri abang tu dulu. Apa yang abang dah buat dekat keluarga kita? Sofia menyondol dengan lelaki lain pun sebab nak salah keluarga kita juga. Tidak, Sofia! Aku tak tahan lagi dengan kau. Sofia Betty Mazlan, aku ceraikan kau dengan talak 3. Alif, kamu dah siap ke belum? Nanti lewat pula nak pergi sekolah. Ya, Nek. Alif dah siap dah ni. Ya Allah, siap apa ni Alif? Mai sini, nenek sapu bedak sikit. Kasih comel cucu nenek seorang ni. Assalamualaikum. Nek, Alif balik dah ni. Alif dah balik. Jom, kita makan sama. Nek, jom makan, Nek. Lamanya Alif keluar. Nenek rasa sunyi sangat. Air macam buat baik tadi. Nek! Alif bukan apa, Nek. Alif minta maaf lah, Nek. Alif bukan tak nak teman nenek. Tapi, kalau Alif tak teman nenek, siapa nak bagi nenek makan kan? Nek, jom! Nek! Oh, Nek! Nenek! Nenek! Jangan bersama orang! Nasi goreng kampung Alif beli. Nasi goreng kampung ni Alif beli. Nenek dah pun tak nak makan! Oi, kau cakap apa kat situ? Ha? Aku tahu. Aku janji aku tak buat dah. Pasti. Auzubillahiminzalik. Ya Allah. Hati-hati pergi kerja tu Alif. Ya. Adik pergi kerja dulu tau. Jangan balik lewat sangat. Nenek jaga diri elok. Nanti kalau sempat, adik balik awal ya. Okay, bye.
Bodoh. Kau bila nak bayar hutang aku ni? Aku dah tunggu lama tau. Esok aku bayar. Cepatlah sikit, bayar orang nak pakai duit. Aku bayar. Esok kau bayar Ketidak pecah muka kau Kau ni atas bawah, caw. Nek! Oh, Nek! Tadi Alik nampak kat sana ada orang kena buli. Aduh. Macam-macam lah. Tu Nek, tu. Yang tu. Aduh. Macam-macam zaman sekarang buli. Nek! Nek dengar tak apa Nek cakap ni? Nek dengar tak? Nek tak nak cakap dengan Alif dah ke? Aku cukup geram orang macam hang ni. Hang nak apa lah ni? Aku tanya hang sekali lagi, hang nak apa dengan aku? Hang betul-betul buat aku marah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Apa aku mimpi ni? Kasih tangan aku. Assalamualaikum, Alif. Hello. Waalaikumsalam. Bos. Ni malam ni. Si malam tak ada orang nak jaga. Aku nak hang ganti dia jaga malam ni. Oh. Alamak, bos. Tapi hari ni saya cuti lah. Tukang orang lain boleh? Wah, hang ni. Hang nak mengarah aku pula. Dan ni siapa, bos? Aku ke hang? Okey, bos. Minta maaf. Okey. Saya datang malam ni. Boy! Boy, aku cakap dengan kau ni! Boy! Ambil kau rokok aku sekotak. Cepatlah. Pandang-pandang apa pula? Ambil kau rokok aku sekotak.
Kau ingat kau lagi ke semua ni ya? Bukan aku buat, bukan! Masih tak nak mengaku ha? Mengaku lah bodoh! Nek! Nek! Nek, tolong Alif, Nek! Nek! Nek, Nek tadi apa Alif cakap? Nek, tolonglah Alif, Nek! Ada orang datang tu! Ya Allah, Nek. Mana Nek pergi? Nek, ada orang datang tu, Nek. Ada orang datang, Nek. Nenek. Alif, kalau nenek tak ada, Alif kena ingat. Alif tak ada siapa-siapa dah. Alif jaga diri elok-elok nah. Assalamualaikum. Sila bagi kerjasama dan tolong keluar. Encik Alif? Encik Alif? Encik Alif? Okey Encik Alif, melalui pemeriksaan awal yang saya jalankan, saya sarankan supaya Encik dapatkan rawatan lanjut daripada doktor pakar psikiatris. Memandangkan simptom seperti halusinasi, emosi mudah terganggu merupakan tanda-tanda awal Encik sedang mengalami gangguan mental.